Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okay, so hari ni coach nak sharekan dekat korang macam mana kita nak up WhatsApp status. Okay, WhatsApp status ni penting. Korang kena upkan setiap hari supaya korang punya kenalan-kenalan dekat dekat WhatsApp korang tu akan nampak korang jual apa setiap hari. Dan ni adalah proses installation ke dalam otak diorang. Bila diorang nampak korang punya iklan setiap hari, mesti satu hari diorang akan ada rasa macam, teringin lah nak rasa kek ni. Dia hari-hari up kek ni kan. Macam teringin lah. Macam tu lah. Biasanya macam tu lah. Ataupun untuk supply delivery kan, tiba-tiba dia nampak kita punya WhatsApp kan, hari ni birthday someone lah kan. Hari ni birthday mak aku lah, lupa lah. Aku nak order dengan dia je lah, senang. Macam tu. Okay. So itulah kepentingan dia. Okay, so caranya macam mana? Caranya adalah korang kena tekan sini. Okay, korang tekan ke kita punya channel. Okay, dekat channel ni, bahagian atas ni kan, ini adalah WhatsApp status. Okay, ini adalah WhatsApp status. Okay, korang tengok dekat sini ada Assalamualaikum selamat pagi ni. Ini adalah dia punya bermulanya. Okay, macam tu. Okay, so lepas tu apa yang korang kena buat adalah korang download. Okay, korang download. Lepas tu korang tekan lama-lama. Lepas tu korang tekan button forward ni, forward. Okay, lepas tu terus pergi ke sini, my status. Okay, my status. Okay, tekan my status. Okay, macam tu. Okay, lepas tu teruskan dekat sini, sama juga kena download. Okay, dia gambar pun kena download. Okay, kalau korang nak senang, download je lah semua. Kalau macam coach kan, coach ni suka cara senang, download je dulu, siap-siap kan. Macam ni kan. Okay, dah download siap-siap kan. Dah download siap-siap macam ni, kita terus forward. Tak boleh forward sekaligus sebab nanti dia punya ayat tak ikut. Okay, ayat dia tak ikut. Macam tu. Okay, so kena tunggulah. Okay, lepas tu buat je terus sampai siap. Kan, senang je. Macam ni kan. Okay. Macam tu. Okay, dah siap. Okay, so itu sahaja. Okay, itu sahaja. So macam mana korang nak check korang punya status sudah masuk ke belum? Korang keluar kan. Korang keluar kan, keluar balik daripada channel. Korang pergi dekat sini, my status ni. Okay, so korang tekan. So nampak tak dah masuk. Macam tu. Okay, so itu sahaja. Okay, so kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh direct tanya coach, ataupun korang boleh direct tanya leader korang kalau korang ada leader atas korang. Okay, so itu sahaja. Kalau korang nak direct tanya coach pun boleh. Okay, so itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.